Biar petik. Wush, binatang apa pula ni? Badan macam lembu, tapi kepala macam rusa. Ini ialah giant eland, antelope paling besar atas muka bumi. Nama saintifik dia Taurotragus derbianus. Giant eland ni hanya dijumpai di kawasan savana di negara-negara di tengah-tengah benua Afrika, terutamanya dekat Senegal dan Cameroon. Giant eland besar weh. Tinggi dia boleh pi sampai 2 meter. Berat pula lebih dari 900 kg. Berat sama dengan sebiji Myvi. Bukan nak kata lah, memang besar betul binatang ni. Kalau duduk sebelah kuda belang tu, nampak kemetok je kuda tu. Walaupun besar macam tu, giant eland ni kalau dia penderah lari tu 70 km sejam boleh pi. Lompat pun tinggi weh. Dekat 2 meter dia terbang. Memang power not harap. Disebabkan giant eland ni besar, pemangsa-pemangsa di Afrika memang biasanya tak cari pasal dengan dia kecuali secara berkumpulan. Cheetah pun selamba je ada buah penyepak. Kelam terus member. Singa pun kalau one by one tak berani masuk. Pernah ada dah singa kena tibai dengan giant eland ni sampai pindah alam lain.